Tajuk pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, adalah jihad dan Islam. Islam ini akan dipanggil hina. Islam ni agama yang paling jijik. Islam ni adalah agama yang paling hina, dina, bodoh di mata masyarakat yang bukan Islam, sekiranya Islam itu dipisahkan dengan jihad. Tetapi hari ini Islam telah dipisahkan dengan jihad. Apa makna jihad dari sudut bahasa Arab, bahasa Melayu? Apa makna dia? Bersungguh-sungguh. Makna jihad dalam bahasa Melayu bersungguh-sungguh, bermati-matian, all out, give all you have, give all your life. Itu makna jihad. Tapi kita pecah pula. Jihad terbahagi kepada 5. Orang sebut hari ni, kalau sebut pasal jihad, ustaz ni tak lama hari kena gam. Bukan isu gam, nak bagi faham lah bu. Pertama, jihad dalam Islam, jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, termasuklah jihad dalam menegakkan negara Islam, termasuklah jihad turun ke lapangan, berperang dengan musuh-musuh, jihad untuk mempertahankan agama, bangsa dan negara. Jihad perompak masuk dalam rumah kita melawan, itu termasuk jihad. Jihad yang kedua adalah jihad menentang hawa nafsu. Jihad menentang hawa nafsu. Jihad fisabilillah saya nak cerita, ustaz-ustaz lain dah sentuh. Jihad fisabilillah pula terbahagi kepada 3. Pertama, bertahan. Kedua, menyerang. Ketiga, bertahan, berbincang dan menaluki. Itu teknik lah. Ni kadang-kadang orang pergi berjihad, dia tak ada ilmu, dia sembelih orang. Islam tidak mengajar untuk menyembelih orang, tak pernah. Itu saya kata IS itu adalah anjuran United States of America. Kalau tuan-tuan tengok kajian daripada pihak polis sendiri mengatakan mereka tidak ada base, mereka hanya base dalam internet sahaja, dalam Facebook, rekrut yang baru, itu saja. Tetapi jemaah Islam berbeza. Jemaah Islam yang melahirkan mujahidin, mereka kena pergi 18 kali tamrin. Dalam tamrin mereka harus menghafal beberapa juzuk Quran untuk mendalami iman, cekap dalam strategi peperangan. Itu lahir mujahidin. Itu lain, dua benda yang berbeza tuan-tuan. Kalau sembelih, Nabi beritahu, kalau dalam peperangan pun tak boleh bakar rumah ibadah orang lain, apatah lagi bom. Bila orang berjihad tanpa ilmu, maka ketika itu emosi mengatasi segala-galanya. Islam ni lengkap, walaupun dalam peperangan dia ada ilmu. Tu jihad fisabilillah, tak nak cerita panjang-panjang. Sekarang kena tidur tirai. Tak nak balik malam ni. Malam ni malam Jumaat.